Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Hadi Nasir bersama Encik Ahmad Aziz Izwadi. Encik Ahmad Izwadi dan juga Ini Zadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Encik Nazri. Nazri. Alright. Encik Nazri dari mana Encik Nazri? Saya daripada Bangi, Kuala Lumpur. So berawal pagi lah. Betul, pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Nasir dan hari ini saya bersama Encik Sam. Encik Sam. Alright. Encik Sam hantar anak pertama ke di sini? Ya betul lah, anak saya seorang je. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Hadi Nasir bersama Tuan Anwar. Puan Anwar. Alright. So hari ini kita nak tanya beberapa soalan kepada Tuan Anwar. Hari ini kita bersama Puan Hafsah. Alright. So hari ini anak beliau telah daftar ke asrama buat kali yang pertama. Jadi kita nak tanya beberapa soalan kepada dia. Boleh? Boleh. Alright. Soalan yang pertama, bagaimanakah perasaan Tuan bila dapat tahu yang anak Tuan telah pun berjaya melanjutkan pelajaran di Staipo? Perasaan saya sebenarnya dia yang nak masuk ke Star. Jadi perasaan saya bangga juga, tapi lebih kepada harap-harap dia dapat menyesuaikan diri and grow up lah, to be a man kat sini lah. Okay, pertama kali anak pertama kali saya kenal saya bapa kepada Ahmad Aziz. So pertama kali dia memang impian dia nak belajar kat sini. Sebab dia memang aktif dalam rugby. So saya pun sebenarnya selalu juga datang ke sini dan nampak sekolah ni memang alhamdulillah nampak yang antara sekolah yang terbaik lah kat sini, insyaAllah. Buat pertama kalinya saya rasa syukur alhamdulillah anak dapat ke sekolah impian dia. Ini impian anak, bukan impian saya, impian anak. Okey, nak masuk ke sini. Baik, pertama sekali saya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana anak kedua saya berjaya menempatkan diri di Staipo ni. Disebabkan bagi saya Staipo ni antara sekolah-sekolah yang premier dan prestige lah di Malaysia ni. Apakah harapan Tuan terhadap anak Tuan yang akan belajar di asrama? Harapan saya semoga dia boleh adapt lah, boleh serasi dia happy kat sini dan mendapat sesuatu yang baik lah untuk diri dia. Saya berharap anak saya dapat meneruskan pelajaran dan berharap Star dapat memberikan tunjuk ajar dan meneruskan kecemerlangan di bidang pelajaran. Yang pertama saya mengharapkan untuk Ahmad Aziz menjadi seorang anak yang baik, cemerlang di dunia akhirat. Yang pertama kita fikir tentang tanggungjawab kita sebagai seorang anak untuk jadi yang terbaik, di antara yang terbaik lah, insyaAllah. Harapan saya supaya dia dapat cepat menguasakan diri, ramai kawan, belajar bersungguh-sungguh. Lepas itu patuh kepada disiplin sekolah kan. Kalau risau tak patuh, anak sulung. Apa kata-kata semangat yang Encik boleh bagi kepada anak Encik jika dia sedang menonton? Okey, saya berharap anak saya dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan dapat belajar dan bersosial bersama rakan-rakan baru di Star lah. Boleh. Pada saya, the greatest value in life is not what you get, but what you become. Jadi faham-faham lah. Ya, sama lah pada adik juga. Bukan apa adik dapat, apa yang adik jadi. Faham ya? Faham. Terima kasih. Alright, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Thank you. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama saudara Adam Harid. Alright. Adam Harid pegang jawatan apa kat sekolah ini? Saya kat sekolah Star ni sebagai TKU HEM. Sebagai TKU HEM, apakah harapan Adam Harid kepada semua Form 1 yang baru masuk? Baik, harapan saya kepada semua Form 1 yang baru masuk ni adalah untuk memanfaatkan betul-betul kenapa mereka masuk sekolah ni. Sebab sekolah ni seperti yang semua tahu, sekolah ni adalah antara sekolah yang terbaik di Malaysia. Jadi harapan saya supaya semua murid tingkatan 1 ni memanfaatkan betul-betul, jaga disiplin betul-betul dan akademik tu pastikan yang terbaik. Jangan sia-siakan peluang lagi ni kan? Betul-betul. Right. Hari ini saya bersama salah seorang LO tingkatan 4 iaitu Muhammad Syakib. Baik, hari ini saya akan bertanya kepada Syakib. Okey, Syakib, macam mana proses perjalanan
pendaftaran pelajar tingkat 1 di blok Matrix ni? Perjalanan dia agak penat. Tapi parents sangat memberi kerjasama. So dia sangat best lah. Yes. Alright. Sebagai pelajar tingkatan 4, apakah harapan Syakib kepada pelajar-pelajar tingkatan 1? Harapan saya kepada pelajar tingkatan 1 untuk menjadikan mereka seorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan juga menjadi seorang yang sangat boleh diharap supaya mereka boleh diharap di masa depan. Baik. Sekian daripada saya ni. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Nasir, wakil daripada StarTech Leader, dan hari ini kita bersama salah seorang LO pada pelajar tingkatan 1 iaitu Amai. Alright. Hari ini kita akan bertanya beberapa soalan kepada Amai, boleh? Boleh. Alright, soalan yang pertama. Macam mana perasaan Amai menerima pelajar tingkatan 1 hari ini? Saya rasa amat gembira lah menerima Form 1 pada hari ini sebab buat saya rasa seperti Form 1 juga, imbas kembali. Imbas kali kenangan yang dulu. Alright, lagi satu soalan. Bagaimanakah proses pendaftaran Form 1 hari ini? Alhamdulillah hari ini jalan dengan agak lancar. Tak ada orang yang berbuat katil ke. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Baik, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Nasir, wakil daripada StarTech Leader. Dan hari ini saya bersama pengawas DOM iaitu Wafi Wajdi. Baik. Pada hari ini saya akan tanya beberapa soalan kepada Wafi. Baik. Soalan yang pertama, bagaimanakah pada pendapat Wafi tentang proses pendaftaran pelajar tingkatan 1 pada hari ini? Okey, alhamdulillah. Proses pendaftaran pelajar tingkatan 1 pada hari ini berjalan dengan lancar dengan bantuan semua pengawas dan AJK dan parent-parent pun berperhati dengan khidmat yang diberi. Baik. Soalan terakhir untuk Wafi. Apakah harapan Wafi kepada anak-anak buah DOM Wafi yang akan duduk di bawah Wafi selama 1 tahun? Harapan saya pada anak-anak buah DOM saya berharap mereka akan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan asrama di sini dan mereka akan survive kat sini selama setahun ni dan akan terus sambung sehingga Form 5. Terima kasih Wafi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Nasir daripada unit StarTech Leader, dan hari ini saya bersama penolong hak ehwal murid STAR iaitu Cikgu Shanul. Jadi hari ini saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada Cikgu Shanul. Boleh Cikgu? Boleh. Alright. Soalan yang pertama, bagaimanakah pada pendapat Cikgu proses pendaftaran pelajar tingkatan 1 pada hari ini? Saya rasa pendaftaran pada hari ini sangat lancar. Kita rasa dalam jam 10.30 tu dah selesai. Di mana jam 10 saya rasa dah datang 121 orang Awal. okey, yang telah pun selesai mendaftar. Okey, dan mereka ni datang seawal jam 7.30 lagi. Jadi saya terima kasihlah kepada semua AJK pelajar, AJK guru yang telah pun bertumpus lumus untuk membantu pendaftaran pada hari ini. Soalan terakhir untuk Cikgu, apakah kata-kata semangat yang Cikgu boleh beri kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 yang baru saja hari ini? Kepada murid-murid tingkatan 1 batch 69, awak semua telah membuat pilihan yang tepat untuk berada di sekolah yang hebat. Jadi gunakanlah peluang ini sebaik mungkin untuk memastikan 5 tahun yang akan datang anda akan keluar sebagai seorang STARian ataupun budak STAR yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Enjoy saja hidup di STAR ni, okey? Alright. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sama. Kami murid tingkatan 1 Sekolah Tuanku Abdul Rahman dengan ini berjanji dan berikrar akan belajar bersungguh-sungguh serta berusaha sedaya upaya demi mencapai matlamat dan cita-cita kami.
Sila.